Perdana Menteri waktu bentang belanjawan tu dia beritahu dia akan mengenakan cukai karbon kepada tiga industri tadi. Isu kita ialah kita tak ada undang-undang pun lagi. Undang-undang pun tak ada lagi. Tak dia bentang pun lagi dalam parlimen. Kita belum ada kerangka perundangan. Macam mana kita nak kuatkuasakan peraturan? Peraturan tu mesti dikuatkuasa setelah ada kerangka dia, kerangka perundangan. Contoh kalau orang tu nak bayar, kita nak buat apa? Kalau kerangka undang-undang tak ada, kita nak paksa dia punca kuasa tak ada. Punca kuasa tak ada. Jadi saya sebut bahawa kalau kita nak buat dan dijanji tahun 2026, saya bimbang takut-takut kerangka perundangan ni, sebab saya tahu sebab di zaman saya dulu. Ya. Kita dah mula Ada perancangan lah. Ada perancangan. Okay. Lengkapkan kerangka perundangan tentang perubahan iklim. Okey. Untuk sampai target net zero kita 2050. Okey, tetapi kerangka tu dah lama, sepatut dah siap dah. Ya. Jadi bila kerangka tu tak siap, Perdana Menteri mengumumkan dua benda dalam satu masa. Nak kenakan cukai dan nak siapkan kerangka perundangan. Jadi itu yang saya ketikkan bahawa sepatutnya kerangka disiapkan supaya kita boleh kuatkuasakan.